Assalamualaikum Ada Isyad. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa meja atas ni bersepah sangat? Aduh, susah nak kemas. Ana letak kat sini bersepah. Ana letak kat sini pun bersepah. Stres lah. Tak apa. Nanti Ana akan cari idea untuk bantu hantar. Okey, terima kasih. Ya Allah, bersepahnya tong sampah ni. Jom kemas Fatih. Tunggu. Ni botol plastik ni. Ana tahu apa kita boleh buat. Buat apa? Sebenarnya Ana cari idea untuk tolong Ada Isyad. Yalah, buat apa? Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami dari Sri Al-Amin Wilayah Persekutuan ingin membentangkan projek berasas daripada plastik yang bernama Eco Smart Organizer. Ana Fatihi dan ini rakan Ana Adam Isyad. dan ini sahabat Ana. Izmukri. Ada Isyad. Inilah projek yang Ana bagi tahu pasal hantar tadi tu. Oh, boleh cerita lebih lagi tentang projek ni? Eco Smart Organizer ialah sebuah organizer meja yang diperbuat daripada plastik terpakai seperti plastik sampah, botol plastik dan penutup botol. Melalui projek ini, kami bukan sahaja mengurangkan sisa plastik, malah menghasilkan projek yang cantik, praktikal dan mempunyai nilai komersial. Tapi Anta nak buat apa ni? Meja ni kosong je. Tunggu dulu. Mesti Ana buat jap. Wow. Magic lah. Terangkan bahan-bahan yang kita buat ni. Okey, barang-barang yang kita gunakan ialah seperti straw, untuk botol, klip kertas, bekas plastik, balang plastik, ribbon dan botol plastik dan juga plastik sampah. Alatan yang kami gunakan ialah seperti gunting, pisau, double-sided tape. Tapi Fatih, macam mana kita nak buat ni? Pertama sekali kita potong botol ni mengikut ukuran tengah-tengah botol ni. Lepas tu hantar pula tolong Ana potong plastik ni. Okey, biar Ana tolong potong. Sementara tu Ana akan potong straw ni. Hushi. Inilah bahan-bahan yang kami sediakan untuk digabungkan menjadi Eco Smart Organizer. Weh, Tapi Anda tak tahu apa nak buat dengan botol yang dah potong ni. Ana tahu kita nak buat apa? Awak kata kita buat anyaman. Anyaman tu apa? Anyaman ialah proses menyilang untuk membentuk sesuatu yang kukuh, unik dan boleh digunakan. Inilah barang yang kami hasilkan daripada semua bahan tadi. Sekarang kami akan mencantumkan semua menjadi Eco Smart Organizer. Isyad, ni lah yang kita rawatkan untuk atas. Oh, terima kasih. Kita kemas. Ni. Eco Smart Organizer daripada bahan plastik terpakai menjadi barang yang boleh digunakan.